laksanakan. Just want to say that he's taking out my saya attack. So secara ringkasnya saya nak cerita ikut laporan polis saya tidak mau ulangi. Tapi saya rasa terancam pada hari itu. Dan lebih-lebih lagi kinayatan yang dibuat oleh pemimpin Barisan Nasional, khususnya UMNO, Musa Ashik Fadil dan juga Tengok Nam, yang menyatakan saya yang menyebabkan kegaduhan. Ini macam mengampunkan atau memaafkan tindakan ganas kumpulan Samsing, UMNO dan Perkasa yang memukul wartawan dan orang awam. So jelas sekali, bila orang dipukul oleh UMNO atau Perkasa, ini tak salah. Yang pukul orang tak salah, yang kena pukul itu nampaknya ada masalah. Termasuk saya yang diancam, itu yang salah. Saya pun tak faham mengapa Tengok Nam degil dan bermati-matian masih mau membela sama UMNO dan Perkasa. So oleh kerana saya baca apa yang dinyatakan oleh mereka, maka saya telah buat keputusan demi keselamatan saya. Bila ahli-ahli UMNO dan Perkasa yang boleh bertindak macam Samsing boleh datang sejauh 1 meter saya dan menggunakan penumbuk untuk ancam saya, gunakan istilah bahasa kesat dan berbau perkauman seperti Cina babi, Penang Cina babi dan bodoh kerana sokong libatkan Ketua Menteri, dan gunakan penumbuk untuk ancam saya dengan you jaga. Saya rasa itu adalah satu ancaman kepada Ketua Menteri. Kalau seorang buat satu mesej dekat Facebook pun boleh kena dakwa, atau boleh kena disiasat serta-merta oleh polis. Adakah tindakan sedemikian dibenarkan? Bila UMNO dan gerakan dan Barisan Nasional macam membenarkan tindakan sedemikian kerana menyatakan ini dibuat atas provokasi, saya rasa kita boleh lihat siapa yang provokasi siapa. Yang datang menentang Lainas, aman. Yang nak halau mereka daripada menentang Lainas dan berbuat ganas, buat Samsing, UMNO dan Perkasa. So itulah demi keselamatan saya telah membuat satu laporan polis terhadap ancaman ganas oleh UMNO dan Perkasa. Sekiranya apa-apa terjadi pada saya, UMNO dan Perkasa haruslah bertanggungjawab penuh. Kerana jelas sekali bahawa UMNO, Barisan Nasional Gerakan masih mahu mempertahankan tindakan Samsing yang pukul wartawan dan orang ramai. Kegagalan kedua-dua mereka untuk mengecam atau mengutuk tindakan Samsing, Perkasa dan UMNO jelas menunjukkan bahawa ancaman yang dibuat oleh kedua-dua kumpulan ini adalah sesuatu yang serius. Dan saya rasa
Adam Chew pun kena dipukul kerana cuba mempertahankan saya, cuba untuk melindungi saya bila lihat ada seorang cuba datang untuk menyerang saya. Kalau wartawan pun terpaksa buat macam ini, jelas menunjukkan saya punya keselamatan peribadi tak terjamin. Dan bila pemimpin Barisan Nasional boleh cakap bahawa ini semua dibuat atas provokasi, kalau satu hari saya kena pukul, itu pun bukan salah UMNO dan Perkasa, masih salah saya. Itu sebab saya buat laporan polis hari ini, supaya kalau ada apa-apa berlaku pada saya selepas ancaman dibuat oleh Perkasa dan UMNO, Perkasa dan UMNO mesti bertanggungjawab penuh kalau ada apa-apa berlaku pada saya. Ini satu amaran. Jangan gunakan kekerasan, keganasan kepada saya. Dan saya harap pihak polis akan menjalankan tugas dengan baik tanpa memihak kepada siapa. Bukan sahaja ke atas mereka yang mengancam saya, bukan hanya itu saja, tapi juga ke atas mereka yang pukul 2 wartawan dan mencederakan 2 wartawan. Dan juga kes tahun lepas di mana ada satu demonstrasi, sehingga sekarang masih tak ada orang kena tangkap dan didakwa. Semua pun ada 2 wartawan kena pukul dan cedera. Apa sudah jadi? Okay, itu saja. Any questions? Yes. What he read to you in the beginning was your... No, he's recording my statement. Was that the caution statement? I think it was a caution statement. Recording my statement. Di hadapan berbuang dan bermak